Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 1 soalan 13. So tajuk dia adalah fungsi. Soalan ni saya sudah ubah soal. So diberi bahawa fungsi G sama ni dan fungsi gubahan bagi GF lah antara ni. So dia minta kami cari objek bagi GX jika image-nya ialah 1/3. Okay. So bermaksud GX 1/3. So kami kandil dengan fungsi G tu ni. Okay, sama 1/3. Dan macam biasa lah. So 3 plus 2x equal to 6. So 2x equal to 3. So x equal to 3/2. So bermaksud objek ialah 3/2. Okay, A2. Diberi x membentangkan kepada diri sendiri di bawah fungsi G. Dia minta kami cari nilai x yang mungkin. So Gx equal to x lah. So 2/3 plus 2x equal to x. So 2 equal to 3x plus 2x square. So 2x square plus 3x minus 2 equal to 0. Then factorize 2x minus 1. X plus 2 equal to 0. So x equal to 1/2 atau x sama dengan negatif 2. Okay, B1. Cari fungsi f. Okay, so sini dia beri kami fungsi gubahan. Okay, sama ni. So kami guna konsep fungsi gubahan lah. So kami gantikan dengan fungsi f dahulu. Tapi fungsi f kami tak ada. So kami terus maintain lah simbol fx tu. So bermaksud kami terus gantikan dengan fungsi g. So bermaksud left hand side kami akan menjadi 2/3 plus 2 fx. Okay, sama dengan 2/2x square plus 3. So disebabkan pengangka sama, so bermaksud kami terus bandingkan penyebut lah. Okay, so bermaksud 2fx equal to 2x square. So bermaksud fx equal to x square. Okay, B2. Seterusnya, tentukan sama ada fungsi songsang bagi fx wujud atau tidak. Jika domain bagi fx adalah sebarang nombor nyata. Okay, so kalau fx sama x square, so kalau kamu sudah belajar ni, okay, macam ni kan, katakan macam ni. So ni graf bagi fx sama dengan x square lah. So bermaksud apakah hubungan bagi fungsi ini? Hubungan dia adalah banyak kepada satu kan? Banyak kepada satu. Sebab apa? Kamu boleh ambil satu contoh juga. Kalau f2 sama 4 kan? Kalau f negatif 2, dia pun 4 juga. So dia ada banyak objek, tapi dia boleh dapat imej yang sama. So kalau hubungan dia adalah banyak kepada satu, bermaksud dia bukan fungsi dia tidak mempunyai fungsi songsang. Sebab kalau kami nak fungsi songsang, dia hanya boleh hubungan satu kepada satu saja. So bermaksud ini fungsi songsang tidak wujud.